Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya Riza Ahmad daripada founder Ilham Trader Network. Video ni tentang apa itu base dalam supply and demand. Okey. Base itulah ialah menunjukkan sama ada ia supply ataupun demand ya. Ramai trader dia lukis zone. Dia lukis zone dia tak tahu pun zone apa. Biasa dia akan lukis zone resistance, zone support, okey. Zone supply demand, kalau dia tahu supply demand akan lukis zone supply demand. Okey. Tapi ramai tak tahu sebenarnya base tu untuk apa. Base tu untuk apa sebenarnya? Okey, base ni ialah pergerakan berhenti seketika. Contoh price tengah naik, tiba dia berhenti seketika. And then meneruskan kenaikan, and then dia return balik. Pada base, sentuh base, dia kutip order, dia meneruskan kenaikan. Begitu juga kalau penurunan. Okey. Penurunan dia turun, dia berehat seketika, itu base. Yang berehat tu ialah base. Okey, betul. Meneruskan penurunan, dia akan naik balik pergi kat base, masuk kutip order kat situ, dia akan meneruskan penurunan. Itu adalah cerita pasal base. Base itu yang menentukan ia sama ada supply ataupun demand ya. Dan base ini yang menentukan kekuatan pergerakan price tu. Okey, akan berlaku. Kenapa saya kata kekuatan price akan berlaku? Sebab big trader semua tu kumpul kat situ. Semua kumpul kat situ. Dia yang menggerakkan market Dia menggerakkan market, okay, so dia tahu kat mana dia nak buy ataupun kat mana dia nak sell. Okay, kalau anda tahu tentang supply and demand lebih detail dan cara trade, anda boleh pergi pada e-book saya, Supply and Demand Profit System, okay, pada link di bio juga link di description. Dan satu free gift saya akan bagi pada anda yang melihat video ni ialah tentang scalping power. Mana ada 3 cara scalping yang saya tunjukkan dan saya suggestkan anda menggunakan ketiga-tiga cara tu untuk anda scalping. Okay, saya berikan pada free, berikan pada anda secara percuma. Okey, pada link di bio, anda boleh pergi link di bio dan juga link di description. So link ni saya letakkan Telegram ya, sebab untuk anda pergi ke Telegram, download di sana, tanpa saya kena bayaran apa-apa pun, you boleh masuk. Sebab saya buat Telegram untuk anda bertanya soalan-soalan dalam Telegram, dan mudah saya untuk jawab soalan-soalan anda lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.